SST dah naik ke? Kita yang golongan B40 ni kena bayar lebih ke lepas ni? Jawapan ringkas dia, tak perlu risau. Menurut beberapa pakar ekonomi, termasuk dari institusi kewangan tempatan, perluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST yang diumumkan baru-baru ni sebenarnya tidak akan beri kesan langsung yang besar kepada golongan B40. Antara keperluan untuk meningkatkan hasil kerajaan, pertamanya ialah dari segi komitmen kerajaan untuk menambah baik perkhidmatan kepada rakyat. Mungkin tiga sebab utama keperluan untuk laksanakan ini. Satu, untuk perkhidmatan rakyat. Keduanya, untuk pengurusan fiskal yang bertanggungjawab. Yang ketiganya adalah supaya ada ruang fiskal untuk dapat bertindak jika terdapat ketidaktentuan ekonomi global. Kenapa tu? Jom kita fahamkan sikit. Pertama, kerajaan tak kenakan SST ke atas barang-barang keperluan asas. Makanan asas, barangan dapur penting, pengangkutan awam, pendidikan, semua ni masih lagi dikecualikan cukai. Kalau ada kenaikan pun, ia lebih tertumpu kepada perkhidmatan profesional dan juga barangan mewah seperti yuran guaman, arkitek, perunding profesional dan mungkin perkhidmatan tertentu dalam sektor pembinaan ataupun pelancongan. Jadi, siapa yang akan rasa kesan SST ni? Lebih kepada golongan pertengahan atas dan T20 yang biasanya guna servis atau beli barang yang dikenakan SST. Dalam erti kata lain, SST ni bersifat lebih progresif. Maksudnya, golongan berpendapatan lebih tinggi yang akan menyumbang lebih banyak. Pakar ekonomi juga ada kata, dengan struktur SST yang sekarang ni, kesan rantaian kepada pengguna akhir sangat minimum bagi barangan yang sering digunakan oleh golongan B40. Contohnya, nasi lemak RM2, minyak masak paket atau tambang bas ke tempat kerja, semua tu tak ada SST. Jadi, perlu ke kita risau? Tak. Pakar kata ini bukan GST yang dikenakan pada setiap peringkat pengeluaran dan boleh timbul kesan berlapis. SST pula hanya dikenakan sekali dan barang asas kekal tanpa cukai. Malah, ada pakar ekonomi yang kata langkah ni boleh bantu kerajaan tingkatkan hasil negara tanpa membebankan rakyat biasa. Kesimpulannya, kalau anda dari golongan B40, jangan panik. Jangan cepat percaya dengan maklumat separuh masak di media sosial. SST ni lebih tertumpu kepada perkhidmatan mewah dan profesional, bukannya barangan keperluan asas. Kita harap kerajaan akan terus kekalkan ketulusan dan beri maklumat tepat kepada rakyat supaya mereka semua faham dengan jelas dan tak keliru.